Hello semua, pernah terfikir tak macam mana nak ada satu skill rahsia yang boleh jana duit tepi secara online menjelang 2026? Yang bestnya, tak perlu pun pengalaman teknikal. Bunyi macam mustahil kan? Sebenarnya tak, kuncinya cuma satu, prompt AI. Jom kita bedah macam mana anda boleh mula hari ini juga. Ramai antara kita yang rasa macam ni kan. Teringin sangat nak mula buat duit online, tapi terus rasa stuck. Alamak, tak ada modal, aku tak pandai design, nak tulis pun tak reti. Kalau anda pernah rasa macam ni, jangan risau. Perkongsian kita hari ini memang khas untuk selesaikan masalah tu. Jadi, apa sebenarnya rahsia dia? Benda ni kita panggil prompt. Senang cerita, anggap je ia macam jampi ajaib. Kalau jampi anda tu biasa-biasa je, hasil dia pun akan biasa-biasa. Tapi, kalau jampi anda tu cukup power, yang tu kita boleh jual. Inilah kemahiran yang paling cepat boleh buat duit sekarang ni. Okey, jom kita terus masuk. Saya akan kongsikan 5 jenis prompt yang anda boleh terus guna untuk buat duit. Anggap je ni macam blueprint untuk mulakan side hustle anda. Jom kita tengok yang pertama. Yang pertama sekali, dan saya rasa yang paling cepat boleh nampak hasil, penulisan. Kenapa? Sebab cuba bayangkan, owner bisnes kecil, diorang sangat sibuk dan memang perlukan bantuan segera untuk benda-benda simple macam tulis caption. Dan yang penting, diorang sanggup bayar. Untuk satu tugasan mudah macam tulis caption untuk Shopee atau TikTok, anda boleh charge antara RM50 hingga RM300. Ingat tahu, ini bukan kerja sepenuh masa. Ini untuk satu tugasan kecil yang AI boleh siapkan dalam beberapa minit je. Proses dia senang sangat. Klien cakap, saya perlukan description produk. Anda pula guna prompt yang betul-betul padu dan AI akan bagi teks yang berkualiti tinggi. Itulah servis yang anda jual. Simple macam tu je. Nah, ini dia contoh jampi ajaib tu. Anda boleh copy-paste je template ni, tukar je bahagian nama produk tu dan ubah sikit-sikit. Tak sampai seminit, anda dah ada 5 pilihan caption yang pro untuk dijual. Servis macam ni laku keras dekat platform macam Fiverr ataupun dalam grup-grup Facebook usahawan. Okey, seterusnya, kita masuk dunia visual pula. Pernah tak teringin nak jual t-shirt atau mug dengan desain sendiri, tapi malas nak fikir pasal stok? Inilah magic print on demand. Maksudnya, produk tu hanya akan dicetak bila ada orang beli. Tak payah pening kepala. Tugas anda cuma satu, hasilkan prompt yang mantap untuk AI tool macam Midjourney. Nanti AI akan bagi design, anda upload file tu ke platform macam Prettify dan terus link ke kedai Shopee atau TikTok anda. Dah boleh mula jual. Nak tahu rahsia design yang boleh laku? Kena spesifik. Tengok macam mana prompt ni sebut Kampung Baru Balakong dan Kopi Mamak. Benda-benda lokal macam ni lah yang buat desain anda tu rasa dekat di hati pembeli dan tak sama macam orang lain. Sekarang, jom kita borak pasal sesuatu yang lagi power, pendapatan pasif. Fikir macam ni, anda buat kerja sekali je, contohnya tulis e-book, tapi anda boleh jual benda tu berkali-kali sampai bila-bila. Produk digital macam e-book, planner atau template selalunya dijual dalam lingkungan harga RM15 hingga RM49. Mungkin nampak macam sikit kan? Tapi bayangkan, kalau 100 orang beli, kalau 1,000 orang, kos anda hampir tak ada lepas dah siap buat. Ini contoh dia. Satu prompt je boleh hasilkan rangka e-book yang lengkap. Tengok betapa detailnya arahan tu. Lagi spesifik arahan kita, lagi berkualiti hasil yang AI bagi. Anda sebenarnya jadi macam pengarah projek dan AI tu pekerja anda. Okey, yang ni pula adalah strategi penyelamat masa. Sesiapa yang urus media sosial mesti tahu betapa sakit kepala nak fikir idea konten setiap hari kan? Dengan AI, anda boleh rancang konten untuk sebulan penuh dalam masa kurang sejam je. Cuba bayangkan betapa bernilainya benda ni. Satu prompt boleh dapat 30 idea video siap dengan skrip dan hashtag. Ini bukan je jimatkan masa anda, tapi ini adalah satu servis premium yang anda boleh tawarkan kat mana-mana bisnes. Okey, dan yang terakhir, ini teknik yang paling advance. Bila anda dah terror cipta jampi ajaib ni, kenapa tak jual je buku jampi itu sendiri? Inilah idea di sebalik kejuruteraan prompt, di mana anda jual koleksi prompt yang anda dah cipta. Serius, dekat platform macam Etsy, memang ada orang jual benda ni, dipanggil prompt pack. Satu pack yang ada 10 ke 20 prompt berkualiti tinggi untuk satu-satu tugasan, boleh dijual dengan harga RM20 hingga RM100 tau. Ini kita panggil meta prompt. Prompt untuk cipta prompt. Senang cerita, kita suruh AI tolong kita cipta arahan-arahan terbaik untuk orang lain guna. Macam kita cipta alat untuk tolong orang lain guna alat. Memang powerful. Okey, sekarang anda dah tahu apa nak buat. Jom kita beralih kepada macam mana nak buat benda tu dengan lebih baik.
Ini ada beberapa tips pro untuk pastikan setiap prompt yang anda tulis tu bagi hasil yang betul-betul profesional. Ini resepi untuk hasilkan prompt yang betul-betul padu. Pertama, bagi AI satu peranan. Cakap kat dia, anda seorang copywriter. Terus nada dia berubah. Kedua, bagi konteks spesifik. Audiens saya wanita Melayu. Terus pilihan perkataan dia jadi lain. Ketiga, minta format. Bagi saya 5 pilihan dalam bentuk bullet points. Ini mudahkan kerja kita. Keempat dan kelima, suruh AI berfikir langkah demi langkah. Dan tanya soalan dulu. Ini akan paksa AI tu analisis masalah. Bukan terus bagi jawapan. Hasilnya lebih mendalam. Dan yang paling penting, jangan pernah terima bulat-bulat apa yang AI bagi. Sentiasa sunting dan tambah sentuhan peribadi anda. Inilah yang bezakan amateur dengan profesional. Jadi apa potensi sebenarnya? Kalau kita cakap secara realistik, dengan amalkan skill ni secara konsisten, anda sangat berpotensi untuk jana pendapatan pertama antara RM500 hingga RM2,000 dalam masa 1 ke 2 bulan je. Tapi, kena ingat satu benda penting. Ini bukan skim cepat kaya tau. Ini adalah kemahiran. Sama macam belajar main gitar atau pergi gym. Otak kita perlukan latihan. Cuba luangkan 15 ke 30 minit setiap hari untuk berlatih. Latihan, dan anda pasti akan nampak hasilnya. Jadi, soalan saya untuk anda sekarang, lepas ni, apa prompt pertama yang anda akan cipta? Adakah untuk caption media sosial atau mungkin desain t-shirt? Jangan tunggu lama-lama. Mula dengan satu langkah kecil hari ini dan tengok ke mana kemahiran baru ni boleh bawa anda.